Halo guys, selamat petang guys. Selamat petang hari Selasa bersamaan dengan 25 hari bulan 3. Okey, sekarang ni saya nak pergi ke tempat projek lagi satu lagi untuk pasangkan pump meter 6 inci untuk supply bomba dengan water rise. Okey, sekarang saya tengah menunggu beberapa istirahat. Saya nak pergi ke tempat site lah. Dari dalam masa lagi dalam 30 minit saya nak pergi ke tempat SSI Projects dekat Kerian Parit Buntal. Okay guys, stay tuned guys, nanti kita follow guys sana lagi ya guys. Okay guys, kita sudah nak masuk simpang ke Parit Buntal guys. Parit Buntal, kalau kita jalan ke terus kita nak pergi Butterworth Pulau Pinang. Okay, location sini saya ya guys. Nanti depan tu kita nak masuk ke kanan. Selepas traffic lights kita masuk ke kanan. Okay, dia bentuk kaca macam ni lah guys. Ni pasal kapangan. Okay, kita nak pergi lampu dah hijau, kita gerak. Kena hati-hati guys, jangan sampai polis nampak. Sampai memandu pegang iPhone guys. Okay, stay dulu guys, nanti kita follow up balik. Okay, setelah kita naik bukit, kita turun balik, dia akan sampai ke traffic light sana. Kita akan corner ke kanan lagi guys. Okay, sini ada hotel Sri Indah Hotel. Okay, kita nak pergi ke kanan. Guys, ni yang orang jual-jual ni nak untukkan yang mau buka berpuasa lah. Mi mamak paling no sure ya. Okay, patik teh ais RM5 macam-macam lah orang jual ni. Okay, ni hotel guys. Hotel, masjid, dan stesen minyak. Okay. Lepas sini memang kalau dah sampai dekat kawasan ni, memanglah traffic light dia bergila-gila traffic light dia. Tapi kena ikut aturan juga, jangan nak cepat-cepat. Sekarang lagi traffic light lagi depan. Sekarang kita dah pergi ke Pekanbaru. Pekanbaru, kalau nak pergi Bandar Baru sebelah kiri lah. Kita nak pergi ke Pekanbaru. Lepas sana dekat site kita ada dekat Pekanbaru. Kita sementara tunggu traffic light hijau, lampu hijau. Bolehlah kita konten sikit-sikit dulu. Kita lalu dalam sini kena berhati-hati. Sekarang lampu merah pun jadi lampu hijau dia orang ni. Sebab kan petang ni dia orang nak balik awal untuk beli barang untuk berbuka puasa. Itu yang kita kena berhati-hati. Kita sudah hampir sampai ke destinasi kita yang hendak dituju. Daripada kat office store saya, daripada store tadi nak sampai ke sini memang dalam masa 1 jam 15 minit lah. 1 jam 15 minit guys. Okay, sebelah sini sekolah. Kita punya site kat sini guys. Ini site guys. Ini memang betul lah, ini kerja lama. Tak tahulah berapa tahun sudah kat sini dia orang buat kerja ni. Kita buat penyambungan untuk pasangan pipe air saja. Okey, saya sekarang berada di Taman Kerian. Taman Kerian Parit Buntal Perak. Okey guys. Saya dah sampai kat sini. Okey, semua tim ada kat sini. Okey guys. Saya tunggu parking dulu, siap-siap. Okey guys, saya sudah sampai kat sini guys. Okey. Sini
semua ada kat sini barang-barang kita nak buat. Dengan buat tu sambil buat kita Senior Team akan buat pemasangan juga sambil pasang juga barang. Tapi ni meter memang betul-betul tinggi ya. Okay guys. Sekarang kita sampai macam ni buat dah guys. Lagi sikit lagi sampai sana stop. Tapi macam nampak ini kayak ada macam patah juga guys. Okey, ini saja. Lagi satu tengah uring. Satu kita akan sambung sini guys. Okey, dah pasang. Dia satu lagi meter ada sini side. Ini ada satu side lagi. Ini bentuknya guys. System dulu guys. Guys, kita bertemu lagi guys. Okey, saya berada di sini lah guys. Jalan apa? Kerian Pari Bunta. Kita ada sini guys. Ini side project guys. Tapi ini kilang lah ataupun pejabat-pejabat. Okey, sekarang kita ada sini guys. Tim ada sini. Ada stand sudah buat. Ini lagi satu. Sini ada 2 stand meter guys. 2 stand meter. Besok kita akan sambung ya. Hari ini kita kena balik awal juga. Sebab rakan kita dia nak berbuka puasa. Jadi hari ini kita buat set sampai sini dulu. Besok kita akan siap. Kita begitu je guys. Okey guys. Sampai sini dulu guys. Kita ambil video lagi bersama lagi thank you. Okay guys, beginilah bentuknya. Besok kita akan connect insya. Pasal ini tak kesempatan. Betul-betul buat memang hari ini boleh siap. Sedangkan rakan nak buka puasa, jadi kita sampai sini dulu. Ini nanti kita set sampai naik atas yang serupa juga macam bentuk yang ini juga. Kita set. Oke, pernah kan tuh,
guys. Dia sudah jadi macam ni dah. Dia ada nampak ketinggian sikit lah. Itu tak apalah begini. Okey. Sebelah ni air bomba. Ini untuk water rides. Okey, kita sekarang tunggu itu satu lagi guys. Itu di tengah wedding. Di tengah wedding. Wedding guys. Okey guys, sudah jadi macam ni guys. Okey. Cara memang dia sama macam tu kalau kiri kanan tengok sama. Okey guys. Sudah jadi ni macam dua tempat. Besok baru adjust dia lah besok. Tengok macam mana. Kam straight kam. Dia dah nampak turun ni kan. Ini belem lah. Tu tengok lepas atas tengok. Dia punya itu. Okey guys. Tengok lebar atas dia. Dia bawa. Okey, sudah jadi ni macam guys. Bentuk dia jadi ni macam. Besok kita lah sambung dia dengan pipe yang tepi sana. Pipe tu akan connect mari sini, turun balik, jumpa balik, jalan balik. Dia akan penuh setiapnya. Siap sepenuhnya. Dia jadi macam dua line. Okay guys, mau masuk itu dulu, nanti genset dulu, baru itu pipe-nya nanti. Okay guys, sudah nampak dua daripada sini. Dia akan sambung ni. Pipe ni dia akan sambung sana nanti guys. Okay. Dia jadi ni macam. Ni pokok kacau. Tak boleh nampak sangat. Okay. Okay guys. Okay, terima kasih guys. Kita semua sudah siap sepenuhnya guys. Okay, thank you. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Selamat menonton. Bye bye.